Diana Rafal terima tetamu, pelakon Harun Hashim datang rumah selepas lama menghilang. Diana kata kurusnya abang. Tetamu lah. Ada tetamu. Ya Allah, Tuhan. Assalamualaikum. Orang jauh. Ya Allah, bang kurusnya. Sihat? Macam orang muda ni. Nak pergi main snow ke mana ni? Berenang. Ada jogging ni kak. Oh ya ke? Ya Allah. Lama tak jumpa. Dia menghilangkan diri ni. Aku bawa diri. Bawa diri. Mana hilang? Hollywood kata aku Hollywood kau jangan gelak ni. Jangan melawan. Aduh. Syam tak ada tahu syuting. Tak apalah, masuklah. Tak apa. Masuk. Masuk dulu. Apa tak apa pula. Masuk dulu, abang ambil ada ni.